Kau baru pulang, Sazali? Ya, saya baru pulang, Pak. Bang. Kau budak yang mau masuk Ya, Salaman? betul, bang. Ni dah Sama, lambat ni. Sama, dah lambat ni. Kenapa kau lambat? Saya naik bas, abang. Zaman bila kau naik bas ni? Bang, itu je transport. Dah, tak payah banyak cerita. Sekarang ni kita dekat Homi Factory Outlet ni. Okey, bang. Kita nak bagi harga best-best dekat orang Melaka ni. Ha. Kau tengok tiram sendiri, 288 mana nak dapat? Betul. Ameh, aku nak ajar kau dekat dalam apa yang kau kena beritahu dekat customer kita. Okey, betul ke harga semua murah-murah macam ni ni? Macam mana kerja okey? Okey, bang. Betul ke harga semua murah macam ni, bang? Ya, kau tengok TV kabinet ni harga 388. Sofa ni kau tengok 698. Kau tengok ini almari ni set dengan katil semua. Dia punya harga 699. Tengok yang 10 kali bayar cash, harga cash tu. Okey, bang. Sorry bang, ingat bulu ayam. Kau baru pulang, Sazali? Ya, saya baru pulang, Pak. Kau nak kerja ke nak berangan? Maaf bang, saya tengok dia ni cantik. Vibe dia klasik kan? Macam cerita Piramli ni zaman ni, bang. Aku bawa kau pergi tengok yang moden punya. Aku nak kahwin dengan kahwin anak raja. Bangun. Bang. Engkau ni nak kerja ke apa? Sedap? Sedap, bang. Okey. Dekat sini mesti aku nak tunjuk dengan kau. Semua perabot-perabot yang ada dekat sini, ansuran 10 kali bayar. Orang cakap harga cash. Ya, saya tahu bang, bayar kat kedai kan? Betul. Bayar kedai kan? Tak melibatkan mana-mana bank ataupun kredit lain kan? Itu saya tahu bang. Saya walaupun bawa kerja, saya tahu. Kalau beli jangan risau, penghantaran percuma sekitar Melaka. Kalau nak ansuran, guna IC dan juga dokumen-dokumen ringkas je. Tempat lain tak dapat macam ni tau. Dekat sini kita ada mesin basuh, kita ada peti ais, kita ada chiller, kita ada freezer, kita ada TV. Boleh kata kat sini macam-macam lah. Mari sini. Kalau kau nak tahu, dekat sini pun sama juga tau. Saya tahu bang, saya tahu. Harga cash 10 kali bayar. Bayar kedai bang. Tak ada mana-mana bank ataupun kredit. Betul. Okey. Pandai bang? Macam-macam barangan elektrik kau boleh dapat kat sini. Bang, saya ambil ni boleh bang? 10 kali bayar. Wah, baru kerja semalam dah nak ambil 10 kali bayar. Senang bang, saya tak lewat lagi. Saya naik bas. Kalau kau nak beli basikal elektrik, handphone ataupun game tu anak-anak korang, mengenai bayaran jangan risau, boleh bincang dekat sini. Nanti kalau customer datang, kau terang kat dia macam mana yang abang terangkan tadi. Yalah bang. Abang kan nak buat video. Biarlah dia orang tengok video tu. Macam mana bang? Okey. Lah.